أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama sekali dihormati Sahibul Samaha Ustaz Dr. Muhammad Fadris Bakaram, Mufti Negara Singapura, dan juga selaku penceramah undangan kita pada malam hari ini. Seterusnya Pengerusi Eksekutif Masjid Al-Istiqamah yang berbahagia Tuan Haji Sa'ad Matari, para ahli Lembaga Pentadbir Masjid, para tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, para petugas dan juga para sukarelawan Masjid Al-Istiqamah, dan seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, bagi pihak Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istiqamah, kami ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada khususnya hadirin dan hadirat yang mungkin datang daripada jauh, yang bukan daripada kawasan Serangoon, Hougang dan berada sekitarannya, khusus dengan untuk menyertai acara ataupun program syarahan perdana istimewa bersama Tuan Mufti kita sebentar nanti. Dan insyaAllah akan saya sebutkan sebentar nanti dan akan saya jelaskan mengenai tajuknya. Namun sebelum itu, saya ingin mengambil sedikit saja masa tuan-tuan dan puan untuk berkongsi beberapa maklumat ataupun perkongsian kita di Masjid Al-Istiqamah ini. Semoga kita beroleh manfaat bersama. Kami juga akan adakan syarahan di Masjid Al-Istiqamah 2 minggu akan datang, iaitu pada hari Sabtu 28 hari bulan Februari 2015 selepas solat Isyak di Masjid Al-Istiqamah. Syarahan yang berikut ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Lahri. Kami mohon kerjasama jemaah sekalian untuk menyebarkan pengumuman syarahan ini dan juga kehadiran jemaah sekalian amatlah diadukan. Selain daripada itu, kami juga ingin berkongsi dalam usaha kami untuk meningkatkan projek prasarana dan juga peningkatan Masjid Al-Istiqamah. Kami melakukan para jemaah yang sudi untuk menyumbang derma sebahagian daripada harta yang boleh disumbangkan untuk projek dana ini amanah kami alu-alukan. Pada jemaah yang berkesudian dan ada kelebihan bolehlah pejabat masjid selepas syarat nanti untuk mendapatkan borang khusus, borang derma wakaf, dan juga boleh menyumbangkan derma anda melalui cash, wang tunai ataupun apa-apa saja wadah yang lain seperti NES dan sebagainya. InsyaAllah kami amat mengalu-alukan sebarang derma dan sumbangan anda. Sebelum saya mempersilakan Ustaz, di sini ada sedikit saja lagi hajat daripada salah seorang daripada jemaah. Semoga dapatlah kita bersama-sama untuk mendoakan pertama sekali Ja'far bin Musa yang sembuh, semoga sembuh daripada sakit, dan yang kedua Hasan bin Muhammad Yunus yang akan menjalani pembedahan, dan juga yang telah disebut selepas solat Isyak tadi, guru ibu kepada asatizah kami di Masjid Al-Istiqamah yang baru saja meninggal dunia petang tadi, Pak Sa'dia binti Ahmad. Semoga yang sakit disembuhkan dan semoga yang telah meninggal kembali kepada rahmatullah dimudahkan urusannya dan segala kesilapannya diampunkan, dan juga untuk diri kita juga diberi kesenangan kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Atas niat yang suci ini dan semua niat-niat yang kita yang ada, kita dahului dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa yang kita nanti-nantikan telah pun tiba. Dengan segala hormatnya, sebentar nanti kami akan mempersilakan penceramah undangan kita yang berbahagia, yang mulia Sahibul Samaha Mufti Negara Singapura Ustaz Dr. Muhammad Fadris Bakaram yang akan membincangkan tajuk benci, marah, rindu, sayang kerana Allah. Semoga dengan perkongsian yang kita terima sebentar nanti akan menjadi panduan dan juga pegangan kehidupan kita di dunia ini dan juga memudahkan urusan kita di alam akhirat kelak. Untuk tidak mempanjangkan lagi majlis, dengan segala hormat yang mempersilakan yang berbahagia Tuan Mufti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih Ustaz Taufik, pengerusi serta sekalian anggota Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istiqamah, para imam, para asatidzah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita mulakan ceramah pada malam ini dengan memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia yang Allah curahkan kepada kita, sehinggalah pada malam ini kita masih dapat meneruskan kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat daripada Allah yang terlalu banyak, tidak dapat kita hitung, tidak mampu kita kira. Hinggalah pada malam ini juga kita dapat kesempatan dianugerahkan oleh Allah peluang untuk kita bertemu, berkumpul dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Mudah-mudahan dapat kita saling mengingatkan, pesan berpesan di antara kita sebagai tanda dan bukti kita ini sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan majlis kita ini menjadi saksi benarnya iman kita kepada Allah dan juga menjadi saham kita untuk mendekatkan diri kita dalam perjalanan beraih cinta dan juga syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahawa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berkata, Ainal mutahabbuna fi jalali. Manakah dia hamba-hambaku yang saling berkasih-kasihan kerana keagunganku? Kenapa Allah bertanya dan kenapa Allah mencari hamba-hamba yang seperti ini, yang dikatakan sebagai al-mutahabbuna fi jalali, orang-orang yang saling berkasih-kasihan kerana keagungan Allah. Kerana kata Nabi SAW, pada waktu itu Allah akan menegaskan, al-yawma udhilluhum fi dhilali yawma la dhilla illa dhilali. Kerana pada hari ini, kata Allah, aku hendak melindungi mereka di bawah perlindunganku, dan pada hari ini tidak ada perlindungan yang wujud oleh sesiapa pun melainkan perlindunganku sahaja. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kebangkitan akan tercari-cari hamba-hambanya yang tertentu, yang Allah gelarkan mereka sebagai orang-orang yang saling berkasih-kasihan, sayang menyayangi, cinta mencintai kerana Allah dan kerana keagungan Allah. Dan Allah kata pada hari itu tidak ada perlindungan yang boleh didapatkan oleh sesiapa pun melainkan mereka yang hanya mendapatkan perlindungan daripada Allah, yang mendapat teduhan Allah. Sebab hari itu kan kita tahu, yang kita dah pernah dengar banyak kali selama ini menceritakan, pada hari akhirat nanti manusia itu berada dalam kepanasan, terlari-lari mencari perlindungan, teraba-raba mencari tempat untuk berteduh. Malah ada riwayat yang pernah kita dengarkan, betapa ada sebahagian manusia itu akan tenggelam dalam peluh masing-masing. Subhanallah. Tapi ada satu golongan Allah akan lindungi mereka, iaitu orang-orang yang semasa hidup kat dunia hidup dalam keadaan berkasih-kasihan. Kerana apa? Bukan kerana dunia, bukan kerana harta, bukan kerana apa-apa pun, melainkan hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini sesuai dengan sepotong lagi hadis yang juga saya rasa banyak kali dalam kita dengar, kan Allah Subhanahu wa taala itu menyediakan perlindungannya pada hari kiamat nanti kepada 7 golongan, ya kan? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan Allah lindung di bawah teduhannya pada hari kiamat nanti, yang mana tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah sahaja yang ada. Salah satu daripada 7 golongan ini ada di antaranya disebut oleh Nabi Imamun Adil, seorang pemimpin yang adil, seorang lelaki yang hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah, seorang pemuda yang meningkat dewasa dalam keadaan dia itu beribadat kepada Allah, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang punya pangkat, yang punya kedudukan, yang punya rupa dan kecantikan, tapi dia menegaskan mengatakan aku takut hanya kepada Allah. Salah satu daripada 7 golongan itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki ataupun 2 orang manusia yang saling berkasihan kerana Allah. Ijtama'a alaihi, mereka kalau bertemu, kalau buat masa untuk berjumpa, mereka berjumpa semata-mata kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan kalau berpisah pun mereka akan berpisah kerana Allah sahaja, bukan kerana yang lain. Jadi subhanallah, ini yang diinginkan oleh pihak masjid untuk kita perkatakan dalam pertemuan kita pada malam ini, tentang betapa kita ini sebagai umat yang beriman, pentingnya untuk kita ini punya perasaan kasih, punya rasa cinta, rasa sayang antara satu dengan yang lain semata-mata kerana Allah. Mungkin ya kita sering dengar perkataan ini, kita cinta kerana Allah, kita jadi orang Islam mesti berkasih-kasihan kerana Allah. Mungkin ada di antara kita yang kurang jelas apa maknanya kita sayang kerana Allah ni Ustaz. Apa maksudnya kita ni cinta kerana Allah? Saya sayang isteri saya sayang sebab memang hati dah suka. Memang kita bina rumah tangga kita ni dengan dasar cinta, suka sama suka. Apa maksudnya sayang kerana Allah? Saya ni Ustaz, alhamdulillah Allah dah rezekikan, kurniakan ada anak, dah hidup 15 tahun ni, dah 3 orang anak, alhamdulillah. Memang semula jadilah Ustaz, saya sebagai ibu, saya sebagai ayah sayang pada anak-anak. Bukan buat-buat pun, naturally memang macam tu. Apa pula nak kata mesti sayang kerana Allah, mesti cinta kerana Allah? Apa maksudnya? Ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat penjelasan yang diberikan oleh para ulama menegaskan bahawa di sebalik fitrah dan perasaan semula jadi yang wujud dalam diri seorang manusia terhadap manusia yang lain yang disenanginya, kerana ada hubungan keluarga mungkin, kerana ada ikatan perasaan kasih mungkin, para ulama menegaskan bagi orang beriman, dia mestilah didasarkan kepada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahawa dia itu dalam mengasihi seorang insan, tak kiralah pasangan hidupnya ke, ibu dia ke, bapa dia ke, anak dia ke, jiran dia ke, kawan dia ke, isteri dia ke. Bagi orang yang beriman, dia mesti memastikan jangan sampai cintanya itu mendorong dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya cinta kerana Allah. Jangan sampai sayangnya kepada manusia melebihi kasih dan cintanya kepada Allah, sampai sanggup melanggar perintah Allah semata-mata kerana cinta kepada seorang manusia, sampai sanggup meninggalkan perintah Allah semata-mata kerana sayangkan seorang manusia. Maka begitu kita lihat contohnya, ya, pernah pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan tentera. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik salah seorang daripada sahabatnya itu untuk menjadi ketua kepada pasukan tentera tadi. Dan Nabi pesan, apapun yang diperintahkan, kerana dia ketua, kerana dia pemimpin, kamu mesti ikut dan taati kata-kata dia. Itu pesanan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ialah dalam pasukan tentera kalau ada komander satu, mestilah apa yang dia perintahkan, yang dia suruh tu kena taat. Kalau tidak, bocah kacil pasukan tentera. Kalau askar-askar tidak mahu dengar kata tentera ataupun arahan pemimpin. Jadi Nabi pesan, apa yang dia suruh, yang kuda lantik, mesti ikut, taat kepada perintah. Lalu pasukan tentera itu keluar seperti mana yang ditugaskan oleh Nabi SAW, sampai satu tempat, tuan-tuan, nak jadi cerita. Pemimpin ini tak datang apa rasa marah dia, tak apa sebab sampai timbul perasaan mengeluarkan satu perintah. Dia kata, hidupkan api. Bila api dah hidup, dah kumpul kayu api, dihidupkan api yang besar. Dia perintahkan sahabat-sahabat yang lain, pasukan tentera yang ada, aku perintahkan kamu sekarang masuk dalam api. Ialah manusia, kadang-kadang tak datang krisis apa ke, entah ada bergaduh apa ke, entah datang perasaan marah ke. Dia kata, aku perintahkan kamu semua masuk dalam api. Para sahabat yang ada keheranan. Ada sebahagian mereka yang kebingungan. Macam mana kita nak buat? Kalau kita masuk, ini perkara yang akan membinasakan kita. Kita belum berhadapan dengan musuh, kita belum sempat jalankan misi yang ditetapkan oleh Nabi SAW, dan kita nak masuk dalam api, mati kita semua. Tapi masalahnya Rasulullah SAW dah perintahkan, dah beri pesanan, arahan bahawa kalau pemimpin kamu ini, ketua kamu ini suruh apa-apa, kena taat. Itu mendorong ada seorang dua daripada pasukan tentera tadi tergerak nak masuk dalam api, seperti mana yang diperintahkan oleh ketuanya. Sebab itu pesanan daripada Nabi SAW. Tapi yang lain tahan, jangan sampai ada yang masuk, sampailah api itu selesai padam, sampailah ketua yang dilantik itu reda kemarahannya. Tak ada orang yang masuk dalam api akhirnya. Walaupun tadi ada yang bingung, ada yang ragu-ragu, yang tergerak nak masuk. Lalu perkara itu selesai, sampailah pasukan tenteranya balik kembali ke Madinah dan menceritakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kalaulah waktu itu ada yang bertindak masuk dalam api yang diperintahkan oleh ketuanya, Nabi kata nescaya sampai kiamatlah dia tak akan dapat lepas daripada api yang membakar. Maknanya perbuatan itu salah. Nabi kata nasib baik tak ada orang yang masuk. Kalau ada yang masuk, kira berdosa. Sampai kiamatlah terus akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dibakar oleh api. Lalu Nabi menegaskan, mengatakan, innamat ta'atu lima'rufin. Yang dinamakan taat mestilah hanya dalam perkara yang betul, dalam perkara yang dibenarkan, dalam perkara ma'ruf, bukan dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya yang Nabi kata mesti taat pada pemimpin hanya dalam perkara yang diizinkan oleh Allah. Kalau perkara yang dilarang oleh Allah, tak boleh ada taatnya. Maka begitulah juga dalam masalah cinta dan kasih sayang kita. Jangan sampai kita mengasihi seorang insan dalam bentuk kita ini melanggar perintah Allah. Kalau ada orang yang menyayangi orang lain sehingga melakukan perkara yang tidak diridai oleh Allah, itu maknanya tidak berkasih-kasihan kerana Allah. Jadi kalau kita lihat sebagai contoh, kalaulah seorang ibu melihat anaknya dalam keadaan tidak menyedari mana yang hak dan mana yang batil, seorang ibu merasakan kena buat pilihan. Anak seperti ini, kalau ditegur, kalau dinasihat, nanti dia merajuk. Tak cakap, tak tegur, tak nasihat, terus-terusan dalam keadaan kemungkarannya. Kalaulah si ibu tadi sebagai seorang yang beriman benar-benar ingin menghidupkan cinta kepada anak itu semata-mata kerana Allah, maka pasti dia akan terus menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, memberi teguran, memberi nasihat. Kalau perlu marah, marah dalam keadaan yang menghasilkan kebaikan. Tapi kalau seorang ibu
Memikirkan anak macam gini, kalau cakap makin dia melawan, makin tak dengar kata, makin merajuk, susah aku nanti. Sekarang bagus-bagus, kalau balik kerja anaknya bawakan martabak. Nanti kalau ditegur cakap lebih-lebih, nasihat dah tak dapat martabak lagi, tak dapat mie rebus lagi. Tuan, bagaimana kasih sayang kita? Kasih sayang kerana Allah menuntut agar kita ini melaksanakan perintah Allah, menunaikan hak dan tanggungjawab kita sebagai sesama saudara seperti mana yang telah diajar dan ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kita lihat pentingnya cinta kasih sayang kerana Allah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan. Nabi kata, afdalul iman, iman yang paling baik sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tuhibba lillah. Iman yang paling bagus, iman yang paling baik itu ialah apabila kamu mengasihi seseorang, mengasihi kerana Allah. Wa an tubghidha lillah. Kalau benci pun benci kerana Allah, bukan benci kerana yang lain. Ada orang daripada mula berkawan, mula rapat, lama-lama jauhkan diri. Kenapa? Allah, dia tu tak boleh harap aja. Aku minta kawan dengan dia, duit dia banyak, bapak dia kaya, boleh belanja selalu. Berlokek, tak nak belanja dah, tak nak kawan lagi. Itu orang yang membenci bukan kerana Allah. Dia benci seorang sahabat, benci seorang saudara kerana kepentingan dunia. Itu tidak menambah imannya menjadi iman yang sempurna. Tapi kata Nabi, iman yang paling bagus, iman yang paling baik, iman yang paling tinggi darjatnya ialah bila bercinta, cinta kerana Allah. Dan kalau sampai perlu membenci, benci kerana Allah. Benci kenapa? Sebab dia, ustaz, saya dah tegur, solat tak nak buat, dinasihati, lama saya kawan dengan dia. Makin saya tegur, makin dia marah dengan saya. Makin saya nasihat, makin degil pula sikap dia, makin tak nak sembahyang. Itulah saya tak senang dengan dia, sebab itulah saya tak suka. Itu benci kerana Allah. Itu akan mengukuhkan keimanan kita. Itu akan menaikkan darjat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi kata, wa an tu'mila lisanaka fi dzikrillah. Yang paling bagus iman selain daripada cinta kerana Allah, benci kerana Allah, yang ketiga juga ialah menggunakan lidah kita ini, kita gerakkan untuk banyak menyebut dan berfikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu'mila lisanaka bi dzikrillah. Lalu kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu tiga aja ke? Ada lagi tak yang lain yang menjadikan iman kita iman yang tinggi darjatnya? Afdalul iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tambah lagi tiga. Apa dia? Yang keempat, wa an tuhibban nasa ma tuhibbu li nafsika. Hendaklah engkau inginkan, sukakan sesuatu untuk orang lain seperti mana engkau sukakan perkara itu untuk dirimu sendiri. Kalau kita suka kita ni hidup bahagia, kita juga mestilah inginkan kebahagiaan untuk orang lain. Itu menjadikan iman kita iman yang tinggi dan cantik. Tapi kalau ada orang mengaku Allah sebagai Tuhan, sebagai contoh, masjid pergi selalu, Quran alhamdulillah, kalau tak tiap-tiap bulan pun 3-4 bulan sekali khatam, tetapi dia tidak punya perasaan ingin kebaikan untuk orang lain. Pada dia nak baik untuk diri sendiri je. Orang lain nak susah ada dia masalah. Kalau dia buat sesuatu itu menyakitkan hati orang pun dia tak kisahlah. Maka itu menunjukkan iman dia iman yang lemah, bukan iman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul iman. Apabila kita melihat orang lain punya kesenangan ataupun orang lain punya kelebihan yang kita tidak miliki, kalau kita nak ukur iman kita ni iman yang tinggi ataupun iman yang rendah, kena tanya diri kita. Waktu kita melihat orang lain ada kelebihan, orang lain dapat kesenangan, macam mana perasaan hati kita? Kalau dalam hati kita timbul perasaan dengki, Allah, kenapalah dia pula yang anak dia pandai masuk universiti. Kalau anak dia bodoh macam anak itu kan bagus.
Itu menunjukkan kita tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain. Bila kita tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain, itu antara tanda iman kita ini bukan iman yang tinggi darjat. An tuhibba linnas ma tuhibbuhu li nafsik. Afdalul iman, iman yang tinggi darjatnya ialah kamu itu menginginkan kebaikan untuk orang lain seperti mana kebaikan itu kamu inginkan untuk dirimu sendiri. Wa takraha linnasi ma takrahu li nafsik. Dan kamu bencikan sesuatu keburukan untuk saudaramu seperti mana kamu benci keburukan itu menimpa dirimu. Ya kan? Kadang-kadang kita terbalik. Sepatutnya apa yang kita suka untuk diri kita, kita juga suka benda itu untuk orang lain. Apa yang kita tak suka berlaku pada diri kita, kita pun patut benci kalau benda itu berlaku pada orang lain. Kita terbalik. Apa yang kita suka pada diri kita, kita tak nak orang lain dapat sama macam itu. Apa yang kita tak suka berlaku pada diri kita, itu yang kita sibuk harapkan orang lain ditimpa benda yang kita tak nak terima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, selalu kita diingatkan dalam kita ni nak mengejar iman yang tinggi, nak dapatkan kecintaan Tuhan, nak dapatkan syurga balasan daripada Allah, tidak cukup hanya menjaga hubungan kita dengan Allah. Tak cukup dengan ibadah, solat, puasa, sedekah sahaja tak. Tetapi hubungan kita sesama kita juga menentukan sama ada iman kita ini iman yang tinggi ataupun pada pandangan Allah iman yang tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, wa an taqula khairan aw tasmut. Yang menjadikan iman kita iman yang baik, iman yang bagus ialah kita bila bercakap dan bertutur sesuatu, kita hanya bercakap benda yang baik sahaja. Kalau tak ada benda baik nak cakap, tak ada cerita baik kita nak sampaikan, tak ada bicara baik untuk kita tuturkan, kata Nabi, diam sudah, itu lebih baik. Itu menunjukkan iman kita iman yang tinggi. Itu tunjukkan iman kita iman yang hebat. Tapi kalau 6 perkara ini kita tidak usahakan, tuan-tuan, 6 perkara ini terbalik. Nombor 1, kita cinta kerana Allah, kata Nabi. Terbalik, kita cinta kerana sesuatu kepentingan dunia. Yang kedua, kita kalau benci pun, seseorang benci kerana Allah. Ini tidak, kita benci kerana nafsu kita. Yang ketiga, apa yang kita sebut tadi, kata Nabi SAW, lidah kita ni kita basahkan, kita sibukkan dengan berzikir menyebut nama Allah. Ini tidak, lidah kita disebut benda yang menyakitkan hati orang, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menunjukkan iman kita di masalah. Tambah yang nombor 4 lagi, kata Nabi, apa benda yang kita suka untuk kita, kesenangan untuk kita, yang bawa kebahagiaan pada kita, kita harapkan supaya orang lain pun dapat keuntungan yang sama. Yang kelima, benda yang kita benci berlaku pada diri kita, kita mestilah punya perasaan, kalau boleh janganlah orang lain pun dapat perkara seperti itu. Dan yang keenam, kita bila bercakap, cakap yang baik, cakap yang jujur, cakap yang benar, tidak berbohong, tidak mengumpat, tidak mengenci, tidak mencaci. Tetapi kalau lidah kita lidah yang biasa dengan perkara-perkara yang kotor, bicara-bicara yang tidak mendatangkan keredaan Allah, itu tandanya iman kita ni ada masalah. Itu kata puan-puan sekalian, subhanallah, begitu sekali Islam ini meletakkan pentingnya menjaga hubungan sesama saudara. Dan kita bila dengar perkara seperti ini, lebih-lebih lagi sepatutnya kita merasakan dalam keluarga sendiri pun lebih utama. Sebab kita diingatkan, ibda' binafsik, mulakan dengan dirimu terlebih dahulu, dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Bila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menegaskan kita ini mestilah cinta saudara kerana Allah, maka kena mula dalam keluarga. Kita cinta orang-orang yang Allah anugerahkan sebagai anggota keluarga kita kerana Allah. Seperti mana Rasul SAW menegaskan bahawa kita mestilah membenci, kalau ada perkara yang mewajarkan kita benci seorang saudara kerana Allah, maka dalam keluarga pun kalau ada perkara yang mendatangkan kebencian, itu mestilah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin timbul persoalan, okeylah Ustaz, kita tahulah kita ni mesti ada perasaan cinta, kasih sayang,
sesama saudara. Kalau kita tak cinta saudara, iman kita tak sempurna. Kalau kita tak sayang sesama kita, iman kita ada cacat celah. Dan bila kita nak cinta pula, Allah dan Rasulnya menetapkan syarat cinta mesti kerana Allah, sayang mesti kerana Allah. Nak dapatkan perlindungan teduhan Allah nanti pada hari kiamat, sampaikan kalau kita nak jumpa saudara, jumpa kerana Allah. Kalau sampai kita berpisah pun berpisah kerana Allah. Tapi masalah Ustaz, macam mana ya kita nak bentuk diri kita sampai kita boleh sayang orang lain seperti mana yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita tak tahu caranya, ya kan? Contoh macam kita kata, okeylah Ustaz, saya tahulah nak masuk syurga tu mesti banyakkan solat. Kalau boleh bukan setakat solat yang fardu 5 kali sehari semalam sahaja. Dikatakan bahawa kalau boleh bangun malam. Itu ramai daripada kita tahu. Solat, kalau boleh tambah yang sunat lebih daripada setakat yang wajib. Itu mencerahkan harapan kita mendapat syurga, ya kan? Tapi tak semua orang tahu cara macam mana nak buat. Kalau Ustaz, saya selalu dengar kena bangun malam, kena sembahyang, tapi saya tak pernah buat dah Ustaz. Ingat-ingat macam tak pernah belajar. Kalau dulu waktu remaja pernah pergi madrasah, mungkin Ustazah pernah ajar, tapi saya lupa lah Ustaz. Tak tahu cara macam mana. Maka begitu juga dalam masalah kita kata kita kena sayang saudara kerana Allah, nak cinta saudara kerana Allah. Mungkin kita tak tahu caranya macam mana kita nak bentuk. Saya cuba dah Ustaz, tak dapat rasa lah. No taste at all. Tak kata sayang saudara kerana Allah, saya tak faham Ustaz. Tak dapat rasa dia punya bentuk dia macam mana. Macam mana saya tak dapat benda itu? Apa yang perlu saya lakukan untuk dapat merasakan cinta kerana Allah, sayang kerana Allah? Bila lama tak berjumpa, rindu kerana Allah. Kalau ada benda tak kena dia buat, saya benci kerana Allah. Kalau ada benda salah dia lakukan, saya marah kerana Allah. Macam mana nak buat Ustaz? Tuan-tuan, cuba kita usahakan beberapa langkah. Saya bagi pada 3 bahagian. 1, nak menyuburkan cinta kerana Allah. Bahagian yang pertama ialah benda yang perlu kita lakukan dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Nanti bahagian kedua, bahagian hati kita, perasaan kita, sikap kita terhadap sesama saudara. Dan yang ketiga, perbuatan-perbuatan yang tertentu yang boleh kita lakukan dan perlu kita lakukan dalam hubungan kita sesama saudara. Ini 3 bahagian, cuba kita lihat. Mudah-mudahan kalau dapat kita bawa pulang, kita renungkan, kita fikirkan dan kita usahakan, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau hari ini, kalau selama ini tidak pernah dapat, kita gagal merasakan apa yang namanya cinta kerana Allah, mudah-mudahan lepas ini Allah bantu kita untuk dapat kita suburkan dalam diri kita ini timbul perasaan sayang saudara kerana Allah, cinta saudara kita kerana Allah. Ya. Bahagian pertama dalam hubungan kita dengan Allah. Bahagian kedua dalam perasaan hati kita terhadap saudara. Yang ketiga, perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam hubungan kita sesama saudara. Baik. Bahagian pertama, kita ini kalau betul nak membangunkan, nak menyuburkan, nak membentuk rasa cinta kepada orang lain kerana Allah, nombor 1, kita mestilah dapat merasakan cinta dan kasih sayang Allah terlebih dahulu. Sebab kalau cinta Allah yang merupakan cinta yang paling agung, itu tidak dapat kita hargai, tidak dapat kita rasakan, jangan haraplah cinta dengan hamba Allah dapat subur dalam diri kita dengan niat yang kerana Allah Ta'ala. Takkan dapat kita rasa. Dia mesti bermula dengan menyuburkan dan menghargai, merasakan keagungan, kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Tuan-tuan ya, pernah dikhabarkan oleh Nabi SAW bahawa Allah itu yang memiliki rahmat segala-galanya. Sampaikan Allah menggelarkan dirinya dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah yang Maha Pengasih, Dialah yang Maha Penyayang.
Kalau kita dengan kita, ialah kita ada orang yang paling hebat cintanya ke sayangnya dengan orang lain, tapi terlalu jauh kalau nak bandingkan dengan kasih sayang Allah. Kata Nabi SAW, hanya satu daripada ratusan bahagian rahmat yang Allah tempiaskan ke dalam kehidupan makhluk di dunia. Yang lainnya masih lagi hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Yang satu bahagian kecil ini yang Allah tempiaskan daripada sekian hebat dan agungnya rahmat Allah, yang bahagian kecil Allah tempiaskan sikit ke dalam kehidupan dunia, itu yang menjadikan betapa seorang ibu begitu sekali mencintai dan mengasihi anaknya. Bagaimana dalam kehidupan dunia manusia merasakan hebatnya cinta antara satu dengan yang lain. Betapa hanya dengan cebisan sedikit rahmat Allah, Allah tempiaskan kepada dunia, sampaikan haiwan pun tahu mengasihi anak yang mereka lahirkan. Allah, hebatnya cinta dan kasih sayang Allah. Kita bayangkan tuan, sampaikan kita ini hidup, Allah kurniakan segala nikmat yang kita perlukan, tetapi bila kita ini melanggar perintah Allah, di sebalik kemurkaan Allah kerana kita degil dan kita ingkar pun, Allah tidak pernah menutup pintu taubat untuk menerima kita kembali kepadanya selagi hayat masih di kandung badan. Biarlah hidup kita 60 tahun tergelumang dalam kegelapan sekalipun, jauh daripada Allah macam mana sekalipun, jahat macam mana kita sekalipun, 60 tahun, 70 tahun, sedetik kalau ada keinsafan dan kesudian dalam diri kita nak kembali mohon ampun kepada Allah, Allah pasti terima. Dan bila Allah terima, yang 60 tahun, 70 tahun, banyak mana pun setinggi gunung sampai mencecah langit tingginya kesalahan dan dosa, Allah akan hapuskan dan padamkan segala dosa yang pernah dilakukan oleh si hamba. Allah tak kisah, Allah tak peduli, begitu hebat kasih sayang Allah. Rahmat Allah. Dan bila kita kata rahmat, itu maknanya cinta Allah. Bukan apa yang kita perlukan sahaja yang Allah kasih Tuhan. Yang kita kadang-kadang kalau kita tak perlukan pun Allah kasih. Ya tak? Tuan-tuan, untuk kita hidup kat dunia ini, kita perlu makan untuk punya tenaga meneruskan kehidupan. Betul tak? Agak-agak kalau satu hari 24 jam yang Allah kurniakan dalam hidup kita, tiap-tiap hari 24 jam, dalam 24 jam tu agak-agak berapa pinggan nasi yang kita perlukan untuk teruskan kehidupan? 1 pinggan, 2 pinggan. Agak-agak kalau setakat 3 pinggan nasi dengan telur, dengan air kosong, boleh hidup tak? Boleh hidup tak? Boleh. Tapi kita lihat berapa banyak yang Allah kurniakan rezeki kepada kita. Kita makan nasi kosong je ke dekat lauk telur je ke? Makan nasi cuma breakfast, lunch dengan dinner je ke kita makan? Tak Ustaz. Pagi bangun sarapan kat rumah, sampai office sarapan second round. Pukul 10 tea break, makan lagi mie rebus. Tengah hari, tiap-tiap hari tukar tempat Ustaz cari makan. Hari Senin pergi Gilang, hari Selasa pergi Tampines, hari Rabu pergi Simpang Bedok, hari Kamis pergi Ang Mo Kio. Semua aja tempat makan mana saya tahu Ustaz. Padahal itu lebih daripada keperluan kita. Nanti lepas lunch balik tempat kerja, pukul 4 petang ada afternoon break lagi. Pergi kantin, kena goreng pisang panas, cawan Nescafe. Balik sampai rumah pukul 6, 6.30 jejak rumah, penat. Yalah penat yang balik kerja satu hari berpagi sampai petang. Duduk sekejap lah, kat dapur tu dah siap dah ipuk-ipuk sikit. Itu belum dinner lagi. Orang Melayu mana makan dinner 6.30? Itu baru cemel-cemel petang. Sebab isteri minggu nak duduk coborak-borak cerita-cerita abang balik. Allah tak banyak lah Ustaz. Kalau minum teh petang tu sikit aja. Iyalah kalau ada kuih liput sampai 6 biji, besar-besar lagi. Nanti lepas sembahyang maghrib, tengok berita dulu, sambung salat isyak lah kalau masih ada wudu. Kalau tak ada wudu, pukul 10 malam dah baru sembahyang isyak sebelum tidur, ya kan? Pukul 9 makan malam.
Dah makan malam, Alhamdulillah, menyandar sekejap, baca surat khabar, tengok anak buat homework, tengoklah drama bersih sikit, kan? Nanti pukul 11 nak tidur, bang, lapar tak bang? Alah sikit lah, Maggi pun jadilah. Pukul 11 malam ada Maggi dah. Itu yang hari biasa, weekdays, belum weekend lagi. Allah, besok hari Minggu dah rancang pagi nak sarapan mana, yang demrut Ustaz. Lepas yang demrut nak pergi mana? Jemputan Ustaz. Jemputan berapa tempat? 3 tempat Ustaz. Oh, makan yang pertama je kan, yang kedua ketiga cuma kuih-kuih. Tak ada Ustaz, 3-3 berani, 3-3 berani sama sepedal Ustaz. Malam makan luar lagi hari Minggu. Ya Alhamdulillah, kalau makan melebih sangat, melampau sangat, datang mudarat. Tapi kalau dapat bersederhana, nikmat. Tapi kita bayangkan dan kita lihat, itu baru buat makan. Allah kurniakan kepada kita lebih daripada apa yang kita perlukan. Tapi ada orang tak syukur juga, tak ingat Allah juga, maksiat jalan terus juga, ibadat masih cuaikan juga, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Kalau kita lah orang buat macam kita tolong, kita beri, kita hadiah macam-macam yang dia minta kita kasih, dia tak minta pun kita kasih. Tapi sakitkan hati kita. Buat perkara yang buat kita dimarah pada dia. Apa yang kita buat? Seminggu, 2 minggu boleh tahan buat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, rahmatnya Allah, layaknya dia itu dinamakan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu baru bab makan, belum bab pakaian, belum bab tempat tinggal, belum bab lagi kesenangan-kesenangan yang lain. Subhanallah. Sampaikan manusia ini diakui dalam syarak, dalam hukum Islam, bahawa manusia ini dalam kehidupan dia ada perkara-perkara yang tidak mesti ada. Daruriyat istilahnya. Maknanya makan, tempat tinggal tu mesti ada. Kalau tidak, hidup kita susah. Tapi syarak juga mengakui bahawa selain daripada daruriyat, the basic necessities, ada pula hajian. Benda-benda yang kita perlukan taklah kritikal sangat. Kalau tak ada masih boleh hidup. Tapi kalau ada, senang hidup kita. Ya kan? Perhiasan pakaian kita, sebagai contoh, rumah kita ada kipas, ya? Bilik air itu sempurna, ada peti sejuk, itu hajian. Kita bukanlah mati kalau fridge tak ada kat rumah, ya kan, masih boleh hidup. Tapi kalau ada hidup kita senang. Dan kemudian syarat mengakui bahawa dalam kehidupan manusia ada kamalian, benda yang tambah sempurnakan bagi hidup kita. Ya kan? Kita perlu pakaian. Manusia tak boleh hidup kalau tak ada pakaian. Mesti ada pakaian. Tapi kita juga rasa senang. Hidup kita jadi lebih indah, lebih sempurna bila pakaian kita ni indah. Ada sampai 5-6 pasang pun kita tukar bila kita pergi kerja. Hari ni biru laut, besok biru gelap, lusa biru ungu. Ya kan? Bayangkan kalau bajunya satu je. Memang boleh pergi kerja, balik kerja cuci, besok pakai lagi. Boleh Ustaz, tak susah pun. Memang boleh. Tapi hati kita nak sedap. Kita nak lebih daripada itu. Syarat aku ini. Manusia ada daruriyatnya, keperluan asas, ada hajiatnya, benda yang menyenangkan hidup kita, dan ketiga perhiasan.